lagi, tapi kita ada job combo. Kita ada shoot combo, okay? Dekat mana? Dekat mana, Abid? Rumah bro. Tak, dekat Beach Street. Kat situ je lah tempat yang selalu orang pergi. Tapi maybe nak pergi dekat Buesa sekali, dia pilih dua location. By the way, this is my outfit for today. Cantik tak? Cakap. Cantik tak? Cantik. Tadi hujan, tapi nasib saja. Dekat Georgetown ni cuaca menarik. Bukan cuaca menarik, cuaca elok. Lighting pun clear. Right now, kita ada dekat Gurney Paragon. Sebab Abid nak beli barang dia. Tak tahulah dia nak beli apa. Nak beli apa, Abid? Nak beli apa? Nak beli apa? Beli apa dah. Okay. Tapi tak tahulah kedai tu dekat mana. Kita ikutkan je Abid. Tapi tanya pasal kau ni berapa tak? Tak payah. Tak payah. Dia dah bagi tahu lah kan 6 hari bulan 5. By the way, hari ni ramai ya. Parking pun penuh. Yelah kan sebab cuti kan. Semua pakai cuti. Weh. Ni orang panggil apa? Orang panggil apa tu? Bukan. Lupa dah. Abik jalan dia macam lari. Aduh. Kita nak pergi Gurney Plaza sebab nak cari makanan. Abik nak cari barang je and kita cari makanan sekali. Sebab shoot lagi pukul 5. So kita ada masa lebih kurang sejam lagi. Tiga tak hujan lah petang. Petang ni Tak bagi tahu dia main yang apa? Beach Street. Taklah, pergi library dulu baru pergi Beach Street tu. Okay. Jadi buka kan benda ni? Kak. Tadi punya lah hujan. Ini panas betul. Tadi kan record kan? Tak dengar pun sebab tak kelip-kelip. Silap cucuk. Sabar. Nasib dah pakai kasut yang comfy ya. Ni kalau pakai kasut tumit tinggi ni. Ni kan duduk belakang. Aduh. Tak ada apa, dah berpeluh. Dapat ayat high tea. Imported. Shopping lady. Ya, ni memang tempat-tempat Abid ya. Ada. Lagi? Okay. Allah, tergalih. Macam biasa kita repeat lagi beli ayak ni. Dekat high tea. High tea ke atau hey tea? I don't know. Club Coconut Blue as always. Okay. Tolong beli sebab sedap gila-gila. Lepas tu kita beli Krispy Kreme. And semestinya kena ada buah salak. By the way, Abid macam biasa pergi toilet. Kita nak pergi dekat Beach Street tu
sebab klien kita ambil gambar kat situ. So okay lah. Tapi dia request 2 tempat which is dekat Beach Street tu dengan good access. So kita pun okay je lah. Memandangkan cuaca pun nice. So why not? Tapi Abid kata better pergi dekat good access dulu, ambil gambar and then baru pergi kat Beach Street tu. Okay, ni mai dah. You want me? By the way, vlog kita pada hari ni tak banyak sangat lah sebab kita bukan jalan-jalan, kita nak pergi shoot gambar. Okay, tapi makan tu wajib. Right now we are at Beach Street. Kita dah tengah tunggu customer tu datang. Dia kata dia dah sampai. So tunggu je. Okay, tengok tu ramai gila yang ambil gambar sini. And creator pun banyak guys. Begitulah ceritanya. Customer kita untuk hari ni. Hello. Nama apa? Umaira. Ni? Dini. Oh, hello. Saya buat konten. Oh. Hello. Jangan suka. It's a wrap. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Welcome. Vlog kita pada hari ni maybe bosan sikit lah. Sebab kita tak pergi mana-mana, just pergi ambil gambar customer tadi. Tapi asalnya nak makan dekat makan pagi, tapi bukan jam ramai sangat-sangat. So malas lah. Malas lah nak membuang masa menunggu, nak queue lama-lama panjang-panjang. So kita end up dekat Pizza Hut saja. Orang pun tak ada. Okay, kita jumpa next vlog insyaAllah. Bye. Bye cepat. Bye.